Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni kita terus sambung dekat dyno. Jadi untuk dyno ni, motor ni dah dyno tadi. Kejap lagi aku akan letak video lepas ni. Okay, ini minta maaf, aku terus sambung dengan dyno terus Okay, sebab aku tak ada nak rakam apa semua. Kejap lagi aku cerita apa yang aku pakai apa semua. Cuma sekarang ni kita kena buka balik sebab buka head saja. Sebab dia punya compression ada bocor sikit. Sebab aku tak pakai gasket head. Bila tak pakai gasket head, compression tu ada bocor ikut lubang air tu. Ada sikit lah. Sebab dia ada tembak sikit air tadi sikit, nampak air ada tembak sikit lah, tak banyak cuma kalau boleh buka balik, gam balik lepas tu ikat balik torrent atas. Yang lain tak ada apa masalah. Isu-isu lain alhamdulillah okey so far setakat ni. Dan kemudian aku dah potong tapak atas ni. Alamak, gelap pula aku tak buka flash. Tapak atas ni okey, aku dah potong. Senang aja kita nak angkat head, tak ada susah mana maknanya benda ni tak gila lah orang cakap. Dia punya isu tu tak common isu lah. Tak major lah. Dia minor je, sikit-sikit je. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Minyak pun dah kutip. Okay, ni kalau tengok kat sini, minyak dah kutip sikit lah. Baru kutip half lah. Lepas tu cuma ini aku kena buka head dan kita pasang balik. Ikat guna torque wrench, guna marking yang sama apa semua. InsyaAllah okey. Lepas tu baru boleh kita tune lah sampai habis. Sebab dia dekat dekat sini tadi, dia jadi macam air tu ada masuk dalam piston sikit, dia jadi kacau. Dia kacau minyak macam. Kalau macam tu betul lah. Kalau dekat sini air sudah masuk, dia kacau lah itu ni lah. Sebab dia sudah patut ada jadi bubuk tu. Dia sudah lulus pressure kacau gitu lah. Jadi itu saja untuk sekarang. Jom sambung tempat lain lah. InsyaAllah kat rumah sekejap lagi lah. Kita sambung lah bahagian cerita-cerita apa yang aku bawa pakai apa semua. Lepas tu kita tengok lah lepas buka head lagi, betul lah ada bocor dekat mana-mana. Kita tengok sekejap lagi. Okay, jadi itu saja biasa lah. Dengan spek besar ni, ini biasa lah bang. Ini tak lari lah daripada masalah. Masalah ni memang ada. Okay, jom kita sambung kat rumah lah. Okay geng, jadi kita sambung balik dekat rumah. Okay, ini pun dah malam. Jadi first kali lah kita sambung dengan bahagian motor ni lah. Motor ni alhamdulillah setakat ni aku dah siap dah. Dan macam video mula tadi dah dyno, tapi ada problem sikit, ada isu sikit. Sebab dia punya dia punya head dengan block ni. Okay, aku tak pakai gasket head. Bila tak pakai gasket head, air tu ada keluar sikit, ada bocor sikit lah compression dia. Okay, dia jadi macam mana dia jadi overheat lah, dia tendang air coolant. Jadi untuk ni aku dah buka dan aku dah siap pasang balik lah. Ini aku dah buka pasang balik, cuma tinggal esok aja untuk dyno. Jadi untuk motor ni kita sambung balik lah. Cerita apa barang yang aku pakai lah. Macam biasa aku akan review, cakap je lah. Okay, kalau untuk dyno insyaAllah esok lah kot. Kita akan ada video dyno lagi satu lah. Sebab yang video dyno yang tadi yang korang tengok tu, yang tu dyno waktu 50% throttle aja. Untuk aku bawa balik aja motor. Okay, dan kemudian kita tengok daripada sini. Untuk sebelah casing magnet, okay, aku tak pakai yang Tobaki punya. Tobaki punya ada yang pakai bearingnya kat sini, tapi aku pakai standard dulu lah, tak ada apa masalah pun. Dan kemudian untuk bahagian head block ini dia. Okay, starter aku pakai starter Tobaki. Okay, starter ni masih boleh bawa untuk 85, cuma bateri lah kena kuat. Bateri aku kadang kuat kadang tak. Jadi jumper tu kena ada lah. Kalau korang tengok daripada bawah seat ni pun, okay, ni bateri aku pakai yang lithiumnya. Dan ini untuk jumper lah. Apa-apa aku akan power bank lah kat situ untuk start.
Tapi starter dengan starter Tobaki ni dia boleh support dia untuk 85. Power lah. Tobaki punya barang memang power. Bukan aku saja nak jet, tak. Memang betul, memang power. Memang boleh support dia. Okay. Dan kemudian untuk water pump. Okay, water pump aku pakai water pump daripada Taicom. Okay. Ini memang ada dalam store, aku pakai je lah. Ni Taicomnya. Dan kemudian radiator. Okay, radiator sebelum ni kalau korang tengok dekat dyno tadi, dia radiator standard. Ni dah balik, aku dah fitting lah radiator Tobaki yang besar ni. Kalau tidak dia tak lepas. Dan ini dah lepas lah. Sebab apa lepas, aku ubah tapak kipas ni lah. Kipas ni kita bawa naik atas sikit, nampak? Dia ke atas sikit. Okay, aku pakai bracket 88 kat sini. Okay, aku ikat bawa naik ke atas sikit dan kita potong sikit lah bahagian belakang ni untuk tak nak bagi sangkut kat sini. Kalau kau tengok daripada situ, ni okay, yang ni dia ngam-ngam fit dekat situ. Siapa yang nak buat spek 85 ataupun yang jet tinggi tu, ini salah satu benda lah korang kena hadap lah, benda ni. Okay, jadi kalau nak pakai radiator besar-besar, ini lah cara dia. Okay, dan ini part ni bengkok sikit. Okay, kalau ikutkan welding balik puncun juga. Tapi ataupun nak pakai hose yang bentuk S, tapi aku tak ada. Aku pakai macam ni. Cuma dia terkepak sikit sini lah, tapi tak ada pun. Dia tak sempit pun, tak ada masalah. Dia air still lalu lagi kat dalam tu. Okey je. Tak ada isu pun. Okey. Jadi kita tengok bahagian throttle body pula. Okey, throttle body ni SW Poh. Azan pula, tak apa lah. Kita sambung aja cakap. Okey. Ini dia throttle body SW Poh, tutup head ESR. Aku sambung wire ni ke atas. Azan pula alamak. Macam mana ni? Kita tengah buat video. Tak apalah. Sambung aja. Okey. Kita jawab dalam hati. Jawab azan. Kemudian untuk ECU, ini dia ECU. Kalau korang tengok ECU daripada Red Leo, aku sambung. Ni tak melekat lagi lah kat sini. Ikutkan nanti dia akan sambung kat sini lah. Kemudian untuk bahagian lain, fork Tobaki, fork kata standard je. Rim ni masalah dia. Rim aku dah tukar warna. Okay, rim ni aku ingat nak buat warna merah candy, tapi merah candy sebenarnya undercoat dia warna silver. Tapi yang ni aku buat lapik warna putih, dia jadi macam warna pink, merah hati pula. Tak jadi. Apalah, boleh aja jalan. Okay, ni sebelum ni jarum RPM dia bergegar, cabut, dan aku dah buka balik meter, dah elok lah ni. Kalau orang tengok di sini, okay pak, dah okey lah. Tu dia. Jadi kita sambung sebelah kelas pula. Azan ni, aduh, tak apalah, alarang dah terbuat video kan. Okay, untuk belah sini exhaust Red Leo. Okay, exhaust Red Leo yang sponsor, yang ni sponsor dari KB Motor. Okay, Boyho sponsor aku ini. Okay, untuk manifold kita tengok dekat sini penyambung dia. Okay, penyambung dia ni aku ada satu pipe besar tau. Bila pipe besar ni aku potong dan aku buat satu layer bawah ni. Kalau korang tengok dari sini nampak tak? Tu dia ada layer kat situ. Dah pakai bracket lah. Layer potong ngam-ngam. Dia fit lah kiri kanan. Korang tengok di sini mana ada goyang langsung, exhaust fit terus. Okay, tu dia. Ini kena pakai lah. Dia punya adapter exhaust kena pakai. Okay, adapter exhaust aku korek saya buat apa yang aku lupa dalam tu. Dan manifold ni, okay, dia manifold 45-45, tapi kat sini dia kecil tau. Kalau elok-eloknya welding lain lah. Kalau ada tukang exhaust, kalau macam aku sepatutnya hantar tukang exhaust welding balik ini pakai size 45 sama dengan size ni juga. Okay, lepas tu buat satu luar. Kalau korang faham apa aku cakap kena buat luar untuk ni lah, bracket benda ni pula. Okay, jadi bahagian-bahagian lain aku rasa tak ada apa. Ini radiator masuk balik sama macam biasa lah. Yang ini pakai Y15 nya. Okay, pump depan aku pakai RCB. Dia punya disc aku pakai Tokahi punya. Yang ni. Kemudian inner aku tukar inner standard balik. Tak ada dah inner hitam kilat. Retak-retak tu tak ada. Ni aku pakai inner standard. Okay, aku beli inner standard, aku masuk. Dan seat standard aku potong. Ni set standard aku potong. Dan aku tak sempat beli dia punya cover. Aku pakai aja cover standard balik, tapi tak nampak pun. Macam standard tak ada. Dia nipis. Memang dah nipis ni. Ini terus papan ni. Cuma ada lah kat sini ada dia punya dia punya span. Tapi nipis gila lah ni span ni. Aku asah guna apa ni, aku guna gergaji dulu. Lepas tu aku asah guna grinder lah, bagi rata. Ni cantik yang rata. Cun lah. Dah ngam-ngam lah ni.
Lu tengok dari situ nipis mat. Jadi untuk bahagian-bahagian lain aku rasa tak ada apa dah motor ni. InsyaAllah lah. Untuk dyno yang betul-betul tune ngam nanti aku akan update lah dalam satu video lagi. Sebab kali ni kita tak sempat lah nak dyno. Jadi kalau aku nak sambung dengan video dyno terus agak panjang video dan aku pun konten jadi kurang lah. Alang-alang kita sambung next konten lah. Tapi tak ada apa, kita settle dulu bahagian cakap. Kita sembang dulu lah tentang motor ni. Last nanti akan ada satu episod yang betul-betul dyno, yang aku akan tunjuk lah macam mana daripada mula setup dyno apa semua. Aku akan bawa motor ni pergi dyno macam mana. Nanti aku akan tunjuk. Yang tu part best lah untuk dyno. Kita tengok lah berapa HP motor ni. Ni motor bini aku pun, kalau korang tengok daripada sini, okey je motor bini aku ni. Aku bawa je tapi start kena tunda. Sebab dia punya tapak starter dalam dekat enjin tu pecah. Itu biasa lah, normal lah Y15. Okay. Ini footrest aku tak masuk. Ramai tanya macam mana boleh masuk stand. Ini stand ni aku buat, tak tahulah macam mana boleh masuk. Ni lah cara manifold aku. Tapi boleh masuk dengan manifold 45. Tak tahu macam mana boleh masuk stand. Aku fitting cun-cun lah, masuk lah. Jadi itu sajalah untuk sekarang, untuk motor ni. Dan sekarang ni aku nak sambung dengan motor ES5. Okay, motor ES5 ni akan ada satu konten nanti lah. Yang ni lah, yang motor ni kalau korang tengok, ini part best lah. Ini engine Airblok LC. Okay, sekarang mula engine size 80 berapa aku lupa ni, 81 ke 82. Okay, kita nak korek sampai 92 lah, 92 lebih 93 macam tu. Okay, untuk lepas masuk slip 92. Aku ada blok dia KDR. InsyaAllah nanti aku akan update lah dalam konten lain lah yang ni. Tapi kita nak siapkan wire dulu. Dan motor ni kita nak turun engine dulu. Aku nak relay dulu. Nanti aku akan buat lah satu video nanti aku relay apa semua. Dan body-body ni aku nak touch up balik. Aku nak repaint lain. InsyaAllah. Aku tengok ni. Ni tengok handle dia pun dah terangkat dah ni mat. Tengok tu. Yang dia dah patah dalam ni. Aku bawa itu last ride WCE. Jadi motor ni insyaAllah kita akan buat juga. So far ada lagi satu motor Spy, yang itu dalam store. Nanti lah aku review yang tu. Ini engine ni pun aku nak buat lain. Engine Spy kita akan buat lain. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Terima kasih pada yang menonton. Video panjang sikit tentang bercakap, review biasa lah. InsyaAllah next akan ada dalam part lain lah untuk dyno. Jadi standby, stay tune. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih pada yang menonton, yang tengok channel aku walaupun channel bodoh-bodoh ni. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Assalamualaikum dan bye-bye.